Dan kita sebagai rakan sekutu kepada UMNO Barisan Nasional, insya-Allah saya rasa kita akan bantu sehabis mungkin untuk pastikan kemenangan. Air kuning ni pun tak boleh dijadikan sebagai kayu ukur lah, kan, untuk mana-mana pihak pun, kan, sebab air kuning ini is a stronghold Barisan Nasional, kan. Dan saya pun pelik juga bila Perikatan Nasional memulakan kempen dengan cara yang begitu, menyebabkan orang jadi rasa apakah itu parti yang mereka nak pilih, kan, macam mana mereka menyerang peribadi, termasuk Datuk sendiri. Mereka serang Datuk dengan begitu teruk, Jauh yang tak ada kena mengena pun, sampai kuning serang kita, yang tak ada kena mengena pun, kan. Jadi saya rasa insya-Allah kot orang air kuning ni boleh menilai lah, kan. Dan saya pun tak adalah nak komen apa sangat. Kita tengok je lah. Tapi setakat ini saya nampak, saya faham UMNO pun sudah berubah, kan. UMNO pun sudah mula merasai bahawa mereka perlu kembali kepada zaman-zaman di mana mereka perlu bekerja dengan kuat untuk menang pilihan raya. Mereka tak boleh lagi rasa selesa. Dan kita sebagai rakan sekutu kepada UMNO Barisan Nasional, insya-Allah saya rasa kita akan bantu sehabis mungkin untuk pastikan kemenangan. Sebab kemenangan air kuning itu juga adalah kemenangan untuk kita. Kemenangan kerajaan Madani, kerajaan perpaduan untuk menentang kelompok yang saya sebut sebagai mereka yang tak suka dengan perpaduan, tak suka dengan Madani. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada perpaduan dan Madani, insya-Allah.